Bayangkan bagaimana bangunan tinggi beratus tingkat tetapi dibina tanpa plan. Begitulah juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentadbir alam ini. Bermula daripada arasy sampailah kepada diri manusia yang paling kecil ini. Keseluruhannya dibina dan dibentuk, ditadbir berasaskan perancangan yang teliti, dan perancangan itu ditulis dan disimpan di Lauhul Mahfuz. Bagaimana pula diri kita manusia? Kita adalah manusia yang diperintahkan Allah sebagai khalifah untuk mentadbir muka bumi. Apakah kita mentadbir muka bumi tanpa perancangan yang teliti, bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala? Dan bagaimana pula dengan diri kita? Siapakah yang mentadbir diri kita? Di sinilah pentingnya mempunyai imajinasi, mempunyai perancangan yang teliti, wawasan masa depan, ke mana kita nak pergi, apa yang kita nak jadi, apakah sumbangan yang kita nak buat. Dan kita perlu berfikir dan menulis apa yang kita nak jadi, apa yang kita nak sumbangkan, apa yang kita nak tinggalkan, apa yang kita nak bawa ke alam abadi. Memiliki pemikiran yang jelas, perancangan yang teliti, mampu menyusun tindak tanduk kita supaya kita melaksanakan kehidupan ini dengan smooth dan mencapai kematlamat yang kita impikan. Itulah kepentingan membentuk apa yang kita katakan menguasai subconscious mind.